Assalamualaikum kawan-kawan. Alhamdulillah. Sekarang 25 Januari 25 bulan 1 2026. Alhamdulillah sekali lagi aku dapat pergi ride and camping. Tujuan belum tahu lagi nak ke mana ni. Last aku camping bulan 7 16 17 hari bulan lah, kalau tak silap, pada 16 Julai 2025. Selepas tu tak ada pergi camping dalam waktu terdekat sebabkan 26 hari bulan 7 2025 aku accident. Kemalangan agak menyebabkan aku parah jugalah. Alhamdulillah baru sekarang setelah 7 bulan aku dekat rumah ya, tak ada pergi ride and camping. Sekarang alhamdulillah dah sihat, baru dapat pergi ride dah ni. InsyaAllah aku akan jumpa Wak Maon dulu. Ingatkan titik pertemuannya dekat Melaka. InsyaAllah lah. Ok kawan-kawan, aku baru nak gerak ni. Sekarang ni dekat base aku dekat Masai. Ok, nanti sambung lagi. Ok, sekarang ada dekat, baru sampai dekat Skudai, berhenti jap, Petronas Skudai. Aku berhenti, aku cek aku punya ikatan tali ni. Tak tahulah kuat ke tak kuat ni. InsyaAllah kuat lah. Aku ada je jaring ni, ada je dalam box. Cuma aku nak cuba. Sebelum ni aku biasa aku pasang jaring, lepas tu ikat dengan tali. Tapi kali ni aku nak cuba ikat tali je. Aku cek sama ada dia kuat ke tak kuat. Rasa kuat kot. Ok, aku nak teruskan perjalanan ni. Ok, alhamdulillah. Sekarang ni pukul 8 malam. Pukul 8 malam tepat. Aku berhenti kejap dekat hentian Yomping ni. Hentian sebelah Yomping, sembayang kejap. Lepas tu aku nak terus plan jumpa Wak Maon dekat Petronas Agro. Ok, aku baru nak siap-siap gerak ni. Aku berhenti sembayang kejap. Ni suasana dekat hentian sebelah Agro, hentian sebelah Yomping. Ok, aku nak teruskan perjalanan ni. Ok, alhamdulillah kawan-kawan. Setelah sekian lamanya, last jumpa dengan Wak Maon ni masa camping dekat Jelebu, Julai 2025. Bulan 7. Bulan 7 2025. Tahun lepas lah. Ni sekarang kita jumpa dekat Jejantas Agro, Melaka. On the way pergi ride and camp ni. Lama tak jumpa. Ok, kita orang nak teruskan perjalanan ni. Nanti sambung lagi. Assalamualaikum kawan-kawan. Selamat pagi. Sekarang pukul 7 pagi. Kita orang, aku dengan Wak Maon ada dekat Bido. Sebab pagi tadi motor Wak Maon ada problem sikit, jadi berhenti jap dekat tol Bido tu, tidur sampai subuh, solat dekat tol Bido. Ni tengah tunggu waktu pagi lah, siang sikit tunggu bengkel buka. Ni tengah sarapan dekat warung area Bido ni lah. Tunggu kedai buka, cek motor Wak Maon dulu. Ni aku tengah sarapan ni.
Sarapan dulu sehingga dekat Mikari Bido ni, berdekatan area tol dengan Wamaon. Kedai Mikari Ramli Bido. Singgah sini. Lepas ni akan nak tunggu bengkel buka. Nak cek motor Wamaon tu. Okey, nanti aku sambung lagi. Okey, alhamdulillah kawan-kawan. Sekarang ni kita ada dekat Pekan Bido. Teman Wamaon ni. Dah jumpa bengkel lah. Kita nak cek motor Wamaon ni. Kemungkinan dia punya water pump tu rosak tu. Air dia kering tak. Okey kawan-kawan. Wamaon dekat Pekan Bido kat bengkel Yamaha ni. Kat sebelah Caltech. Okey, nanti aku sambung lagi. Okey, pemain bengkel ni sudah mengenal pasti penyakit motor Wamaon ni. Dia punya coolant dia masuk kat dalam enjin. Jadi kita tunggu lah. Sementara motor Wamaon pemain ni betulkan. Okey, nanti aku sambung lagi. Kita ada dekat Pekan Bido. Kita tunggu Wamaon bikin motor, betulkan motor dekat Pekan Bido. Coolant masuk enjin. Ni tengok coolant motor masuk enjin. Dah jadi air macam air teh susu lah, green tea lah. Macam coolant hijau lagi macam sebab Wamaon pakai coolant warna hijau. jadilah macam green tea. Aku rasa mungkin lama sangat tak jalan tu. Getah dia keras tak oil seal tu. Okey, alhamdulillah motor Wamaon dah siap dekat kedai tadi tu. Sekarang kita berhenti dekat Tapah. Kedai tadi tu dekat Bido. Masuk balik Tol Bido, masuk balik Highway Plus, menghala utara. Sekarang berhenti kejap ni kat Tapah ni. Arena Tapah. Okey, aku nak berhenti makan-makan sikit ke, jajan ke apa ke. Nanti sambung lagi. Berhenti sekejap ni tadi ni. Aku basuh muka, mengantuk. Ni sebelum Menora. Depan sikit dah Menora. Menora ni kena hati-hati. Sini banyak betul accident. Aku dulu pernah lah lalu sini. Terkena apa, speed trap dekat Menora tu. Layang oi. 300 tapi ada diskaun masa tu. Diskaun separuh harga. Bayar 150. Wamaon lagi lah. Pergi ke sana kena, balik ke sini kena. Rezeki aku waktu balik tu tak kena sebab kebetulan masa tu aku bawa motor balik tu slow. Tapi Wamaon masa tu balik laju dia kat depan bawa motor. Jadi Wamaon kena, pergi kena, balik camping pun kena. Jadi dia bayar masa waktu diskaun tu, pergi balik tu 300 lah. Sepatutnya 600 Wamaon, tapi sebab bayar masa diskaun
Dia bayar 300 lah. Aku tadi dah berbual dengan Wak Maon. Aku plan ingatkan nak bermalam dekat yang malam pertama ni dekat Lenggong. Dan malam yang selepas Lenggong tu bermalam dekat Menora. Belakang Menora ni ada air terjun. Dulu aku pernah pergi. Gila 2 tahun lepas kalau tak silap lah. Dekat Latar Rambai 7. Kalau tak silap lah nama dia. Kampung Latar Rambai 7. Selepas Menora ni lah. Korang kalau masuk ke kawasan-kawasan Menora ni, korang slow lah. Maksimum speed dekat sini 80 je tau. Korang kalau lebih 300 melayang kena saman tu AES tu. Diorang pasang AES dekat sini sebab kebanyakan ni kes accident lori-lori besar lah dekat kawasan sini. Seram aku nak potong lori ni. Ingat dekat sini speed 80 je tau. Ni menghala utara. Dia punya kamera, kalau tak silap aku, beberapa kilometer lah selepas terorong Menora. Cuma aku tak pastilah belah mana dia punya kamera tu. Kalau tak salah aku lah kan, dia punya kamera tu kan, kalau korang nampak papan macam ni, zon operasi kamera ni, dia ada 3. Dia selepas yang ketiga tu kameranya, kalau tak salah aku lah. Ni tadi dah pertama kan, kita tengok balik lah. Yang pertama tadi, ingat jangan lebih 80 tau. Kita dah jumpa satu papan. Nampak ni, dia dah papan tanda ni 80. Aku masa kena tu, dia bagi surat tau dekat rumah. Aku naik motor ni lah, masa ride dengan Wak Maon masa tu. Dia bagi surat kat rumah, jelas nampak terpampang aku lah. Aku masa tu memandu dalam 114 km laju kan. Maksimum kat sini 80. Aku tak tahu ada kamera. Sebab sebelumnya aku ride okey je kan. Ni kali kedua, papan kedua. Sebelumnya aku ride laju kat situ, memang tak kena lah, tak ada apa-apa lah kan. Aku tak tahulah dia baru pasang kamera. Sekali masa tu kena, masa ride ke mana masa tu lah. Aku balik selang 3 minggu 4 minggu gitu lah, sebulan macam tu, dapat surat terpampang aku daripada arah belakang lah. Geng, lepas yang kedua lah geng, kalau betul ini kamera kan. Kalau tak salah lah yang tu, yang kedua, papan zon operasi kamera tu kan. Yang kedua, selepas yang kedua, korang nampak papan tu, korang slow. Dia sebelah kiri tau, nak ke kampung Latar Rambai 7 ni. Dia nak masuk tu ada satu pintu kecil. Aku lupa dah kilometer berapa. Kalau korang tengok YouTube aku yang lepas, yang kampung Latar Rambai 7 tu, dekat situ aku ada bagi tahu kilometer berapa. Tak apalah, kejap lagi kita tengok lagi ni. Lepas Tanah Lapang ni, korang jumpa ni kan, depan. Bukan Tanah Lapang ni, Tanah Lapang, bukan Tanah Lapang yang tadi tu, Tanah Lapang yang ni. Korang slow. Kampung Rambai 7. Nak tengok-tengok tak? Tengok-tengok dulu. Tengok dulu, tapi tengok sekejap. Okey, jom. Kampung Rambai 7 Mukim Sayong, Kuala Kangsar.
Korang kalau nak tengok balik aku camping kat sini, ada tau video yang sebelum ni. Korang tengoklah yang sebelum ni. Ni aku plan ni aku nak ke Lenggong dulu ni, saja je singgah. Korang kalau jumpa tanah lapang macam ni, korang slow. Ni dia. Sampai Lata, Kampung Lata Rambai Allahu Akbar. Aku plan ni selepas Lenggong. Oh, sedap dia. Geramnya aku tengok air dia. Macam nak masuk mandi terus je. Apa? Tu batu kapur tu yang diorang pecahkan projek tu jalan tu. Jom lah. Terus lah. Ni kau ingat jalan tak? Jalan apa? Jalan ke Kampung Supitan tu. Okey, jap aku set up map jap. Aku sambung lagi. Aku plan camping kat sini insya-Allah lah selepas Lenggong. Lenggong aku ingatkan macam nak camping 2 malam, tak tahulah macam mana. Tengoklah nanti. Aku yang camping ni santai je, tujuannya nak jumpa dengan orang maon, bual-bual, main di air sungai. Jadi tak nak kejar tempat walaupun kat Lenggong tu banyak tempat sejarah. Tak tahulah nak pergi ke tak. Tengoklah keupayaan badan ni, penat ni macam mana. Kalau larat singgahlah sikit-sikit. Kan kat situ kan ada Taik Bintang, apa lagi sejarah-sejarah macam Perak Man, museum. Banyak lah dekat Lenggong Tasik kan, Tasik tempat-tempat yang menarik kan, cantik kan. Tahu lah ni badan dah penat gila, ada ride dari Johor, lepas tu motor mak on rosak. Kalau tak dah sampai awal pagi tadi dah. Rosak tu yang bermalam sejak kat Bido tu. Sini kampung ni syok tengok air jeram dia tu, memang air jernih gila lah. Lagipun kat sini macam privacy tak ada orang datang. Tak yalah, lagipun hari ni memanglah hari bekerja kan. Hari bekerja memanglah tak ramai orang. Tak ada orang datang pun kat situ. Sini Kampung Rambai 7 ni. Kalau naik motor korang boleh lah lalu gate kat tepi tadi tu kan. Yang gate yang ni aku tunjuk ni. Ni. Ini kalau daripada arah selatan nak ke utara, kau masuk lah lalu gate ni. Kalau daripada utara, jap. Kalau daripada utara ke selatan nak masuk Kampung Rambai 7 ni, korang nampak tak ni? Rumah cermin. Aku tak tahulah istilahnya apa, sebab rumah dia banyak cermin. Aku panggil lah rumah cermin. Dekat tepi tu dia ada jalan kecil. Korang masuk ke situ. Nanti dia pusing lalu bawah highway, macam jambatan tau. Tembus kat kampung tu lah. Senang je. Okay, ni kita singgah dekat
apa ni dekat Tasik Raban punya jalan tu, resort Tasik Raban tu. Ada kedai makan dekat tepi ni. Tinggal makan je lah. Ni masjid Ubudiah Kampung Sompitan. Hari tu makan nasi dekat sini dengan Wak Maun. Ha, ada nak beli apa-apa ke? Tak ada kan? Kedai pun tutup tu, orangnya pergi sembayang. Jom. Okey, video aku terpaksa cut atas sebab-sebab yang tertentu aku terpaksa cut. Terus aku tunjukkan laluan aku untuk masuk jalan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Tempat yang aku cari ni tak semestinya tempat yang cantik, dia tempat biasa-biasa je. Cuma dia lebih privacy lah, sebab tak ada orang lain pun yang nak masuk sini. Slow. Masuk longkang tu pisang. Lubang dalam tu. Op. Malam ni tidur sini lah. Okey. Alhamdulillah aku dah sampai tapak hutan ni. Mana Wak Maun ni? Tak sampai-sampai lagi. Alhamdulillah. Aku suka suasana yang macam ni. Dia tak ada orang tau. Agak privacy untuk diri sendiri. Dekat sini sebenarnya bukannya kita je yang dari segi tengok tempat, ada je orang lain yang sampai sini. Cumanya tempatnya dia agak tertutup lah. Dia kesan bakar kayu api. Hei, aku dah panas badan kan. Lain dalam ni tak ada. Kalau nak cari lain kena dekat atas sana. Okey dah. Aku dah terlampau penat dah ni. Aku rasa aku nak buka kemah je terus ni. Buka kemah waktu mandi. Oh sedapnya. Okey kawan-kawan. Sambung nanti.